Kadang-kala bila kita start tengok satu movie, kita dah sedia nak serahkan seluruh jiwa kita pada sebuah cerita. Kita nak rasa pedih, kita nak rasa simpati dan kita nak percaya yang apa yang kita tengok atas skrin tu adalah secebis daripada realiti hidup manusia yang jujur. Secara visualnya, Badak 2025 adalah sebuah naskah yang sangat cantik. Malah mungkin antara yang tercantik tempatan untuk tahun 2025. Sinematografinya kemas, pencahayaan Kuala Lumpur yang neon sok itu nampak sangat moody dan mahal, manakala kualiti produksinya memang tak boleh dinafikan setaras antarabangsa. Tapi masalahnya, bila dah tengok movie ni sampai habis, aku rasa macam missing something. To be honest, filem ni pada aku agak membosankan bukan sebab dia sebuah slow burn, tapi sebab segala-galanya dalam filem ini terasa fake dan plastik. Before aku continue, please subscribe the channel dan like the video. Really appreciate korang punya support. Alright, kita sambung balik. First of all, kita kena cakap pasal nakhoda filem ini, Raihan Halim. Aku peminat karya awal dia. Filem Banting 2014 bagi aku adalah sebuah naskah yang sangat bagus, jujur dan ada jiwa yang besar walaupun bajetnya mungkin tak sebesar filem sekarang. Lepas itu, dia muncul dengan La Luna. In my personal opinion, aku rasa La Luna ada idea yang menarik, tapi sayangnya ia tidak dibuat dengan subtlety atau kehalusan yang sepatutnya. Ia end up jadi sebuah filem yang nampak macam nak push agenda tertentu dan sengaja nak provoke sensitivity masyarakat tanpa ada lapisan puitis yang matang. Kalau nak bandingkan dengan filem yang ada tema seakan sama iaitu filem Lelaki Harapan Dunia, La Luna masih jauh tertinggal di belakang dari segi kualiti naratif. Tapi kita bukan di sini nak borak panjang pasal filem tu. Kalau korang nak aku buat deep dive pasal kenapa La Luna tu agak problematik, korang boleh tulis kat ruang komen. Point aku kat sini ialah, setakat ini Banting adalah satu-satunya filem Raihan Halim yang betul-betul menjadi bagi aku. Dan sayangnya, Badak bukan filem kedua dalam senarai itu. Kita kena cakap pasal watak utama untuk filem Badak ni, yang namanya memang Badak, lakonan Shahizi Sam. Aku tak faham kenapa Sam buat keputusan untuk naikkan berat badan sampai 30 kilo. Mungkin dia nak tunjuk dedication atau nak buat satu physical transformation yang drastik ala-ala method acting pelakon Hollywood. Tapi persoalannya, untuk apa sebenarnya? Adakah berat badan itu membantu penceritaan? Adakah filem ni nak cakap yang Badak ni ada masalah kesihatan sebab makan terlalu banyak burger atau hidup dalam gaya hidup yang tak sihat? The decision untuk jadikan dia overweight ni rasa macam satu gimmick yang sia-sia sebab dia tak menambah apa-apa nilai emosi atau naratif pada karakter arc dia. Malah sepanjang aku tengok, Shahizi Sam langsung tak rasa macam seorang ayah. Father figure tu langsung tak muncul. Dia nampak macam seorang pelakon yang tengah gigih berlakon jadi bapa. Tapi vibe dia tetap bukan seorang lelaki yang telah membesarkan seorang anak perempuan selama belasan tahun di tengah-tengah kesibukan kota yang kejam. Apa yang paling mengganggu aku adalah bagaimana filem ini menggambarkan seorang lelaki pekak. Logiknya, komuniti pekak selalunya jauh lebih peka dengan keadaan sekeliling sebab mereka tak boleh mendengar, deria penglihatan dan gerak hati mereka biasanya sangat tajam untuk melindungi diri sendiri daripada bahaya atau sekadar untuk berinteraksi dengan dunia luar. Tapi dalam filem ni, watak Badak digambarkan seolah-olah dia ada masalah intelektual atau slow. Cara dia bertindak balas, cara dia membawa diri, dia nampak macam seorang yang retard lebih daripada seorang yang pekak. Kenapa dia digambarkan macam tu? Watak Badak ni nampak macam sentiasa dalam dunia sendiri yang tak masuk akal. Seolah-olah kehilangan pendengaran itu automatik buatkan dia hilang function kognitif yang lain. Kemudian kita masuk ke bab logistik penceritaan yang bagi aku memang sangat out of touch. Badak ni seorang penjual burger. Macam mana dia berkomunikasi dengan pelanggan selama bertahun-tahun sebelum anak dia, Mirah, besar untuk jadi jurucakap dia? Adakah dia buta huruf juga? Sebab dalam filem ni, kita langsung tak nampak babak dia berkomunikasi guna tulisan. Sedangkan itu adalah cara paling asas dan logik untuk orang pekak berurusan di gerai makan kalau pelanggan tak tahu bahasa isyarat. Kalau Mirah masih kecil dulu, macam mana Badak uruskan bisnes? Macam mana dia beli barang dapur? Macam mana dia bayar bil? Semua ini nampak macam satu lubang besar dalam skrip yang sengaja diabaikan demi nak tunjukkan betapa susahnya hidup mereka sekarang secara visual. Drama ni terasa sangat manufactured. Seolah-olah pengarah sengaja nak buat kita rasa kesian tapi dia lupa nak buat kita rasa yang situasi itu logik dari sudut hidupan harian seorang peniaga kecil OKU yang harus survive. Drama yang manufactured tu paling ketara bagi kita tengok watak bapak kepada Badak. Dia digambarkan macam seorang yang langsung tak boleh terima hakikat yang anak dia pekak. Tapi masalahnya, there is no context provided at all. Kenapa dia benci sangat? Adakah dia rasa itu satu sumpahan? Adakah ada sejarah keluarga yang kita tak tahu? Watak si bapa ni nampak sentiasa dalam keadaan marah, sentiasa angry dan nampak macam sangat benci dengan hidup dia sendiri tanpa ada sebab yang kukuh dijelaskan dalam plot. Filem ni gagal nak dig out emosi atau trauma tu. Dia cuma bagi kita seorang watak orang tua yang benci anaknya secara default.
Rasa macam ada sesuatu yang tertinggal dalam skrip asal atau mungkin banyak babak penting yang menjelaskan dinamik hubungan mereka telah dipotong masa proses editing untuk pendekkan durasi. Atau mungkin it is just a bad script from the start. Akhirnya, kebencian si bapa tu rasa kosong dan tidak organik. Cuma sekadar alat untuk menambah konflik yang terasa dipaksa-paksa supaya penonton rasa sedih. Hubungan kekeluargaan antara Badak dan Mirah pun terasa sangat force. Dinamik mereka tak nampak macam sebuah keluarga yang dah lalui beribu malam susah senang bersama. Tak ada organic chemistry yang buat kita rasa, oh, ini adalah ikatan ayah dan anak yang penuh dengan sejarah. Segala konflik yang timbul rasa macam sengaja diadakan supaya ada babak sedih untuk diletakkan dalam trailer, bukannya lahir daripada pertembungan personality yang natural. Aku rasa Shahizi Sam sendiri pun struggle dengan watak ni sebab core watak Badak tu sendiri dah ke laut dari awal. Agak sukar untuk aku nak measure performance lakonan dia bila watak itu sendiri tidak ditulis dengan bagus from the start. Dalam filem 2014, Banting, pengarah Raihan Halim berjaya gabungkan elemen wrestling dengan drama keluarga yang sangat grounded dan jujur. Tapi dalam Badak, rasa macam pengarah lebih risaukan pasal vibe hip-hop, quality track music dan estetik cool daripada fokus pada pembangunan watak yang berjiwa. Muzik hip-hop dalam ni memang not bad. Lirik dia pun bagus. Tapi bila muzik tu habis, kita balik semula kepada plot yang hamba dan tak masuk akal. Seolah-olah filem ni dibuat hanya untuk menjustifikasikan babak-babak penunjukan hip-hop tersebut. Dan one more thing aku nak sentuh, ada satu watak sampingan yang sangat random. Ada dua orang mamat yang jual nachos dalam filem ni yang bagi aku kehadirannya sangatlah mengelirukan. Apa sebenarnya fungsi mereka dalam naratif besar filem ni? Mereka tak tambah apa-apa pada perkembangan plot utama. Adakah mereka sekadar nak bagi komik relief yang tak berapa menjadi? Atau adakah ada unsur gay partner innuendo yang cuba diselitkan secara halus tapi akhirnya rasa sangat awkward? Kehadiran mereka dalam skrip rasa macam waste of space. Bila sebuah filem dah memang ada masalah dengan pacing yang membosankan dan lembab, penambahan watak sampingan yang tak ada fungsi cuma akan buat penonton rasa makin hilang sabar dan disengage daripada emosi yang cuba disampaikan. Aku faham, mungkin ada orang akan kata ini cuma filem, janganlah serius sangat. Tapi bagi aku, bila sebuah filem cuba bawa tema OKU, kemiskinan kota dan hubungan kekeluargaan, tanggungjawab seorang pengarah adalah buat dia rasa autentik. Badak rasa sangat fake di hampir setiap sudut emosinya. Dia rasa macam sebuah filem yang dibuat oleh orang yang tak pernah betul-betul kaji dinamik keluarga rakyat biasa di flat-flat Kuala Lumpur berfungsi. Segalanya nampak macam rekaan yang terlalu mencuba untuk jadi deep dan artistik, tapi akhirnya cuma menyentuh permukaan tanpa ada depth yang kita harapkan daripada seorang pengarah yang pernah buat kita terharu dengan Banting. Ketiadaan realism ini menjala ke setiap babak. Bila Mirah mula mengejar impian dalam dunia hip-hop, perjuangan itu juga rasa macam datang bergolek tanpa ada cabaran yang betul-betul dirasai penonton. Segalanya nampak mudah, nampak cantik, nampak sinematik, tapi tak ada peluh yang buat kita rasa kejayaan itu layak untuk dia. Kita sebagai penonton nak rasa penat lelah watak tu untuk mencapai cita-cita. Ini yang aku maksudkan dengan filem yang out of touch. Dia cuba bercerita pasal orang bawah, tapi perspektifnya rasa macam datang dari orang atas yang cuma memerhati dari jauh. Visual yang cantik dan muzik yang best memang ada dalam filem ni. Aku tak nafikan. Tapi visual yang cantik tanpa skrip yang kuat ibarat sebuah kotak hadiah yang dibungkus dengan kertas emas yang berkilat. Tapi bila kita buka, isinya kosong. Aku sangat disappointed sebenarnya sebab aku ada high expectation pada Raihan Halim. Dia pernah buktikan dia boleh bercerita dengan jujur. Tapi Badak terasa seperti satu langkah ke belakang yang sangat jauh. Ia adalah sebuah filem yang mementingkan gaya lebih daripada isi, mementingkan image lebih daripada emosi yang sincere. Filem ini cuba nak jadi puitis dengan kesunyian wataknya, tapi kesunyian itu akhirnya bertukar jadi kebosanan yang amat sangat buat aku sebagai penonton. Dialog yang jarang-jarang itu bukan membawa maksud yang mendalam, sebaliknya cuma menampakkan lagi kekosongan dalam penulisan skripnya. Kita penat menunggu sesuatu untuk berlaku, sesuatu yang boleh buat kita rasa terikat dengan nasib watak-wataknya, tapi rasa itu tak pernah sampai. So kalau korang nak tengok filem ni semata-mata untuk layan beats hip-hop atau nak tengok betapa cantiknya Kuala Lumpur dirakam melalui lensa kamera yang mahal, silakan. Korang mungkin akan enjoy. Tapi kalau korang tengok sebab nak rasa satu drama keluarga yang mencengkam, jujur dan logik, this movie is not for you. Badak bukan sebuah filem yang bad dari segi teknikal, tapi ia adalah sebuah filem yang kehilangan kompas kemanusiaan dan logik dalam usaha nak nampak cool dan artistik. Satu peluang yang sangat disia-siakan untuk mengangkat cerita komuniti pekak ke arus perdana dengan cara yang bermartabat. Alright, tu je yang aku nak kongsi untuk filem Badak. See you in the next video. Ciao.